Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang pegawai kanan syarikat pemajuan hartanah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) semalam selepas disyaki menerima rasuah bagi meluruskan beberapa projek pembangunan bernilai jutaan ringgit di ibu negara. Penahanan suspek berusia 40 tahun itu dilakukan di sebuah kondominium mewah di Damansara sekitar jam 9 malam. Hasil disiapkan selama 2 bulan oleh pasukan penyiasat SPRM. Hasil pemeriksaan pihak berkuasa mengenai wang tunai berjumlah lebih RM200,000 serta beberapa dokumen berkaitan transaksi hartanah yang dipercayai digunakan dalam urusan suapan tersebut. Menurut penyajian SPRM, siasatan awal mendapati suspek menyalahgunakan kedudukan dalam syarikatnya untuk mendapatkan habuan peribadi daripada beberapa kontrak. Suspek kini direman selama 4 hari bagi membantu siasatan. SPRM turut menegaskan Hey, Tika. Hey. Oi, baik, siap. Alhamdulillah, cantiknya. Okey kan? Okay, Tika. Apa teruskan kita punya bisnes kan? Kita punya bisnes apa tu? Pasar tanah. Pasar tanah. Ada tak tanah yang kosong-kosong tu? Buat sponsor sekarang ni, tanah yang kosong tu tak duit. Tapi kalau ada manis-manis, aku boleh katakan. Kitchen yang suka ni. Okey, jom tengok rumah. Okey, mari. Okey tu, ni lah tanah kosong yang aku cakap kau ni. Pasal dokumen ke apa semua, nanti aku settle itu kena salah. Wah, alhamdulillah. Cantik. Kosong cantik. Jadi gila jadi memang deal cun dah. Jadi nanti kau transfer je masuk nombor akaun aku. Cantik. Berapa? Macam biasa lah. Macam biasa. Baik. Okey, Jom. cantik.